kita semua bersedia hari ini kayuhan Kelab Kejut Siri 1 daripada Pusat Program Kuala Selangor hingga ke BNO Sabak Benau. Sekarang dah pukul 9.26 lah. Kita baru mulakan perjalanan daripada Pusat Kurikulum Kem Seri Gambut. Kita nak menghala ke Pusat Kecemerlangan Sabak Benam. Marshal kita Ustaz Anwar. Itu dia. Terus. Kayuhan kali ni view dia agak cantik lah ya. Sebelum ni kita jalan sawah tengah kering lagi ya. Kawasan ni baru tanam lah. Parit 9 Sungai Leman. Okey, kita berehat sebentar lah. Ini dia, ambil nafas. Ya. Ini yang paling terkejut sekali. Jarang-jarang nampak di kayu. Dah lama lah. Hitam sampai putih. Okey, kita dah sampai ke Pasir Panjang. Assalamualaikum. Kita ada lagi lebih kurang dalam 12 km lah nak ke Kopi Bendang. Pit stop kita seterusnya Kopi Bendang. Kita berhenti banyak lah. Geng-geng otai-otai ni kayu sikit. Kayu sikit berhenti banyak. Angin kuat. Texas di Sungai Besar. Simpang 5. Sungai Besar.
kita dah sampai di Kopi Bendang. Sungai Besar, Road 5. Kita berada di Kopi Bendang. Last kayu dengan dia 2011. Cargas. Kita dah sampai ke persimpangan Sungai Panjang. Kita ada lagi lebih kurang 5 kilo lah nak sampai ke pusat kecemerlangan Sabak Bernam. Okey, ini dia pusat kecemerlangan daerah Sabak Bernam. Mewah pusat ku Sabak. Mewah betul tu. Katil lawa. Sini kari kambing tadi, laluan tadi. Lempen balik. Banyak, sini banyak lempen balik. Sempang tak sempat lah. Zamita. Assalamualaikum, selamat pagi. Daripada Pusat Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam. Okey, kita berada di kem Pusat Kecemerlangan Sabak Bernam. Di pagi ni kita akan bergerak ke kem Seri Gambut. Kita akan ada grup daripada sahabat-sahabat daripada Sabak Bernam, Cikgu Syahri. Kayuhan kita pagi ni akan bersama-sama dengan Tuan Hasanal, pengerusi Kelab Kejut. Sabak Bernam. Sabak tungku kat tanah yang dijumpai dan dibuat oleh 6 orang rakan. Sejarah Sabak Bernam. Kita dah sampai ke Jalan Angkasa punya simpang. Kita dah mulakan perjalanan pagi ni lah. Pagi ni kita nak sarapan di Capati Kambing. Panduan dia JPJ Sabak Bernam. Layan capati kari kambing. Weh. Okey, kita dah lalu Sungai Besar ya.
Sungai Haji Dorani. Kita kayu sama-sama, kita kayu merata-rata. Road to merata-rata, kita kayu sama-sama, kita kayu merata-rata. Pit stop last kita lah ya, sebelum masuk semula ke Ban Kenal. Ini Arenar. Sekolah Agama Menengah Pasir Panjang. Road to merata-rata, kita kayu sama-sama, kita kayu merata-rata. Road to merata-rata, kita kayu sama-sama, kita kayu merata-rata. Road to merata-rata.